Ada satu riwayat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia cerita ada satu orang, dia terus je baca dalam doa, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, kesianlah pada aku. Nabi ketika dengar doa dia, Nabi tegur, ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'atta fahmadallah bima huwa ahluhu wa salli alayya thumma ud'uhu. Kata Nabi, Tuan ni nampak terburu-buru, lorat sangat nak ke mana. Kalau kamu mengerjakan semayang, kemudian kamu duduk, ucaplah puji kepada Allah dengan pujian yang sewajarnya dan berselawatlah kepadaku, kemudian barulah kamu berdoa. Barang kata Nabi, ayyuhal musalli ud'u tujab. Maka kata Nabi kepada lelaki ni, wahai tuan, semayanglah, berdoalah, nescaya doamu akan dikabulkan, khususnya selepas berselawat pada saya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi.